guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, sekarang hari ni saya nak pergi beli nachos. Saya kata hari ni nak makan nachos hari ni lah. Dan saya nak pergi beli. Sekejap, saya tak tahu kedai tu buka ke tak. Pergi naik motor guys. Nachos! Ada kita ke? Alamak. Saya keringan sangat. Ni dia buka. Very good dia punya nachos. Boleh pula lah motor aku tadi. Bocor pula. Pension dia. Habis RM8 aku cucuk. Hello guys. Okay. Ini saya dah okay guys. Tadi saya dah beli nachos dekat kedai ni. Sedap gila. Jadi saya suka gila nachos ni. Tada! Oh my, look at this. Sedap gila guys. Bukan saya kali ini saya nak makan nachos ni yang korang boleh tengok. Wow, bismillah. Cuma makan guys. Buat tunjuk ke korang. Nachos. Lalu tadi kan saya beli nachos ni naik motor kan. Lepas tu boleh pula motor saya bocor. Tu saya pergilah apa? Tampal. Lepas tu jadi macam kering sebab dah lama tu. Kalau tu saya bocor tadi. Stres dulu. Nak kena RM8. Motor tu asyik bocor je. Tak suka benda ni. Ni macam tak tahu nama dia apa. Lepas sikit bilik. Mau cuci kain. Orang kat kain. Apa tak? Ya. Saya lupa nak rekod kat korang. Ini dah kejadian dia. Tapi benda ni tak boleh makan selalu. Muak. Tapi sedap. Segar. Orang Melayu yang jual. Sedap gila.
Dulu aku ni tak suka benda ni. Tak tahu kenapa boleh suka. Memang malam-malam boleh pula bocor tayar. Try aku. Nanti tak? Ini saya buat. Love, my love. Sambung lagi di rancangan makan nachos. Dah lembek nachosku. Mana topi aku? Si lupa je pakai topi ni. Ikan hiu, ikan lele. Sedap leh. So good. So macam nak bagi Hakim sikit lah. Bagi abang aku sikit macam ni, dia okey ke? Dia tak apa kan bagi rasa. Kesian pula. Lagi je kan. Tengok macam dia nak tadi. Tak guna kan. Okay lah guys. Kat sini je lah konten saya. Korang tolonglah subscribe lah sikit. Bolehlah saya ada semangat nak buat konten bodoh-bodoh macam ni je. Okay guys, stay tune ya. Nanti insyaAllah saya akan buat lagi video yang best. Walaupun tak best sangat. Bye. Jangan lupa subscribe saya. Assalamualaikum.